Siapa-siapa yang tengok video ni tengah-tengah malam kan, confirm lapar punya. Aku tahu. Kalau tak, korang beli dulu burger yang ada dekat depan rumah korang tu. Wow. Benda ni memang betul-betul pedas ataupun aku yang dah tak tahan pedas. Hello. Testing 1 2 3. Hai, assalamualaikum, what's up guys? Okey, hari ni aku nak bawa korang pergi makan burger. Burger tepi jalan, bukan burger-burger yang fancy-fancy dekat dalam mall ke, dekat kedai-kedai yang mahal-mahal ke. Tak ada. Ini burger tepi jalan. Dan aku sebenarnya dah lama nak singgah tapi tak singgah-singgah. So hari ni aku ada free time sikit. Itu yang aku datang malam ni. Nama stall burger ni lah tu 1991 Burger yang ada dekat Section 13 Shah Alam. Sebenarnya hari tu aku ada buat TikTok live, okay? Dan kebetulan dia punya owner ada sembang dengan aku, cakap, "Bang, jemputlah datang bang, try burger kita orang." Burger apa? Bawang putih ke apa tak, aku tak ingat dah. So tak apa, aku bawa korang tengok dulu diorang punya menu-menu, lepas tu mungkin kita sembang-sembang sikit lah dengan diorang Jom. Okey, inilah diorang punya stall Wah, nama dia 1991 Burger. Okey. Nah, dia punya selection of burger ni. Itu ada, diorang ni banyak more tu burger ayam crispy lah Ini double. Double bib. Garlic with parmesan cheese. Itu diorang punya senarai pembekal lah pembekal bahan halal halal. Bang, ya, bang, nak minta suggestion bang. Memandangkan abang first time, so saya nak recommend yang ni bang. Kita punya best seller adalah creamy garlic crispy. Kita punya best seller crispy, dengan kita punya homemade sauce. Ini lah? Ya betul, sos bawang putih dengan ayam crispy. Sos bawang putih Betul. And then kita ada yang versi 2.0, garlic parmesan cheese. Kita ada dia sama juga, sos bawang putih. And then on top tu kita akan letak cheese yang sagat dengan bawang putih goreng. Bawang putih goreng, betul. And then selain daripada tu kita ada Korean crispy juga. Dia pedas-pedas manja. And then yang paling pedas kita ada ghost pepper. Ghost pepper so, penggemar pedas boleh saya recommend yang try yang ni lah. Oh lama. Terbaring tu kejap lagi. Terbaring, tersandar terus. Oh, sini selain crispy chicken burger, ada burger lain ke bang? Macam burger daging biasa ada? Daging biasa ada. Untuk normal classic burger pun ada. Tapi kalau kata dia nak kat sini kita ada option lah untuk yang classic burger ataupun yang crispy burger lah. Okey. Waktu operasi kau apa bang? Waktu operasi kita start pukul 5 sampai 11 malam. Hari Selasa sampai Ahad. Isnin je kita cuti. Isnin je cuti Isnin sehari kita cuti. Ni contact number semua kat sini Ya betul, boleh contact number. Kalau nak order by WhatsApp pun kita terima juga. Okey bang, kalau macam gitu, ni garlic parmesan cheese. Bagi saya yang ni bang, satu. Okey, boleh, no problem. Nampak sedap je ni kan? Boleh. Salad, okay. Mayonnaise. Alright. Ayam crispy. Tu bang? Okey, yang ni kita punya homemade sos bawang putih tadi. Homemade yang ni memang kita buat sendiri dan yang ini memang kita punya best seller. Okey. So memang tekstur dia memang tengok kita buat memang garlic, memang garlic memang creamy. Creamy betul. Okey, kita tuang kita punya sos bawang putih kita. Alright. Boleh. Kalau kata semua nak minta untuk bagi sos lele pun boleh. Kalau kata kita nak sos belanja pun boleh. Alright, and then on top tu kita akan letak sekali dengan sos cheese. Okey, so ni kita punya cheese parmesan Ini pun antara juga yang ini antara juga yang kata mendapat permintaan yang tinggi. Satu lagi kita akan letak sekali dengan bawang putih goreng. Putih. Okey geng, burger aku dah siap dah. Aku ada dia punya garlic parmesan cheese burger, crispy chicken burger dengan dia punya ghost pepper burger. Dia punya ghost pepper burger tu aku takut betul tengok dia punya, diorang curahkan dia punya ghost pepper sauce tu Aku tak ingat lah bila last aku makan ghost pepper sauce tu. Ini ghost pepper, ini dia punya garlic and parmesan cheese. Lama. Cheese dia meleleh-leleh. Look at that. Siapa-siapa yang tengok video ni tengah-tengah malam kan, confirm lapar punya. Aku tahu. Kalau lapar, kalau sempat lagi korang datanglah sini beli burger. Kalau tak, korang beli dulu burger yang ada dekat depan rumah korang tu. Untuk dia punya bun tu, aku boleh katakan bun dia biasa lah. Bun burger yang biasa, bukan yang gempak-gempak bakery lain buat ke, tak ada. Ini bun yang korang boleh dapat dekat
mana-mana kedai-kedai yang jualkan barang-barang jual burger tu kan. Untuk dia punya crispy chicken tu, itu katanya diorang punya resepi sendiri. Okey geng, sementara panas lagi ni, jom kita mencekik. Sebelum tu, aku kena ambil gambar dulu. Okey geng, jom. Bismillah. Wah. Padu teruk weh, dia punya garlic sauce ni. Wah, lagi sekali geng. Serius geng, dia punya garlic sauce tu yang menjadi, orang kata, penyedap utama dia. Untuk roti dia memang biasa, okay? Dan untuk dia punya crispy patty ni pun, crispy chicken patty ni pun, pada aku dia tak ada satu, energy yang power sangat. Dia just biasa je. Tapi bila korang dah makan sekali dengan dia punya sos bawang putih tu, pergi dia berkilo-kilometer. One more time. Untuk dia punya sos bawang putih, rasa dia a bit strong lah. Dan aku suka dia orang buat sos tu, dia penuh dengan rasa yang creamy. Dia bukan rasa bawang putih semata-mata lah. Lepas tu sebabkan dia orang taburkan lagi dengan parmesan cheese dan juga ada serbuk bawang putih tu kan, dia lagi menambah lah dia punya nikmat tu. One more time. Padu teruk. Okey, untuk dia orang punya crispy chicken patty tu tadi, dia orang dah gorengkan siap-siap. Tapi dia orang tak adalah goreng terus bagi masak. Dia orang macam half cook lah. Dan dia orang letakkan dekat atas tray. Sebab apa dia orang buat macam tu? Sebab dia orang nak potong lah, orang kata, waiting time tu. Sebab kalau order masuk sekaligus sampai 5, 6, 7, 8 orang kan serentak, jadinya dia orang tak kelang kabut nak siapkan korang punya order. Aku rasa banyaklah stall-stall burger yang praktikkan macam tu. Lagi-lagi stall-stall burger yang mempunyai bilangan pelanggan yang agak ramai kan setiap hari. Sebab kalau nak tunggu satu-satu masak, memang masaklah dia orang. Lepas tu satu lagi aku nak puji dekat dia punya, mungkin tepung yang ikut tepung crispy chicken patty tu. Dia punya tepung ni ada rasa yang agak pedas. Tadi aku tengok memang tak ada sos langsung lah dia orang letakkan, dan aku pun tak berminat sangat kalau ada sos cili yang melimpah ruah dekat burger macam gini. Sebab aku nak rasa dia punya crispy chicken patty tu, lepas tu aku nak rasa dia punya garlic sauce tu. Aku tak nak lah rasa sos cili kan, ada macam kacau kan. So nasib baik dia orang tak ada letak. Dan kalau korang tengok presentation dia yang aku shootkan awal-awal tadi, begitulah juga yang korang akan dapat. Tak adanya lain-lain. Tapi in case kalau korang nak minta extra garlic sauce tu, nak kasih banjir ke apa, korang boleh request. Sedap gila kan. Aku tak ada apa nak komplain lah. Okay. Sebab harga dia bagi pun RM15. RM15 untuk satu quality burger yang pada aku sangat menggembirakan. Dia kena dengan aku punya selera, expectation yang aku nak. Dan dia punya garlic sauce ni, dia orang bancuh sendiri. Resepi dia orang sendiri. Bukan yang beli yang dah ready made dekat kedai ke apa, tak ada. Dia orang bancuh sendiri geng. Licin babe. Sampai aku kaut-kaut lah. Yang ni burger aku boleh bagi 9/10. Kalau dia dapat tukar bun pergi ke brioche bun kan, mungkin harga jadi naik mungkin RM16-17 ke. Aku still akan beli lagi. Yang itu aku boleh bagi 10/10. Okey geng, ini aku ada order dia punya air. Sebenarnya siapa-siapa yang order burger dekat 1991 Burger ni, korang pun boleh duduk dekat seating yang diorang ada sediakan dekat sini lah, berdepan dengan apa nama dia? Potek Biryani and Cafe. Something like that. Potek Cafe.
Korang boleh duduk dekat sini ataupun nak bungkus bawa balik rumah pun boleh. Tadi kita dah makan dia punya garlic with parmesan sauce. Dia punya burger crispy chicken dengan dia punya garlic sauce tu letak sekali dengan parmesan cheese dekat atas tu kan. Sekarang ni aku nak layan pula dia punya ghost pepper burger. Cheers babe. Tadi aku tengok dia orang limpahkan dia punya ghost pepper sauce tu, gerun aku. Maklumlah, dah nak masuk umur 40 tahun ni. Perut kena jaga juga kan. Ni confirm melimpah dia punya sauce ni. Oh, look at that. Okay gang, ini dia punya burger. Macam aku cakap tadi, dia punya bun biasa-biasa je. Bun dia jenis yang kau boleh dapat kat mana-mana kedai burger, jual-jual barang burger tu kan. Memang standard lah. Alright. Look at that. Okay, tadi selain daripada sos tu, dia orang pun ada buburkan juga cheese, sekeping cheese dekat bahagian atas. Sekeping kan? Dua keping. Sekeping. So, okay geng. Kita melantak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Benda ni memang betul-betul pedas ataupun aku yang dah tak tahan pedas. Tapi biasanya pengalaman aku makan sos yang ghost pepper tu, dia panas tu sekejap je. Tak lama pun. Pedas bit. One more bite. Crispy chicken diorang ni somehow bila diorang dah soakkan dengan ghost pepper sauce tu tadi kan, dia ada part-part yang masih lagi crispy lah, dia punya tepung tu. Dan untuk dia punya crispy chicken patty tu, apa aku boleh kata, dia punya gorengan tu aku tak rasa macam minyak lama ke ataupun crispy chicken yang dah tak fresh ke tak ada. Lagi sekali kan. Wah. Lepas dah makan dah separuh ni kan, aku find out kita panggil apa? Dia punya ghost pepper sauce tu, sebabkan dia letak tu agak banyak, dia bagi rasa yang super masin lah. Dia extra masin. Dah lama-lama sikit makan, dia punya kepedasan ni dah kurang, dah tone down sikit. Untuk dia punya ghost pepper burger ni, aku memang suggest untuk siapa-siapa yang suka ghost pepper yang pedas-pedas tu, dan siapa peminat macam contoh ayam Korea kan. Podes babe. Satu lagi, walaupun aku dah habiskan dia punya satu burger tadi tu kan, yang ni aku boleh makan dan nak habis dah. Sebab dia punya pedas tu jenis yang pedas yang ketagih lah, yang buatkan korang nak makan dan makan lagi. Dia bukan pedas yang muak. Okay? Tapi siapa-siapa yang dah biasa makan ghost pepper sauce samyang tu kan, aku rasa tak ada hal lah. Okay? Korang pejam mata je, silap-silap mungkin ada yang kata tak pedas, betul tak? Ok gang, dah settle lah. 2 burger babe dalam masa kurang daripada 1 jam. Ok gang, siapa-siapa yang terlihat tengok aku makan, korang bolehlah datang ke 1991 Burger yang ada dekat Seksyen 13 Shah Alam ni. Untuk dia punya waktu operasi dan juga alamat nanti aku akan bagikan dekat bawah, so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang, korang datanglah bawa kawan-kawan ke, boleh lepak dekat sini sebab dia ada bagi seating ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Ok gang, that's all for now. Thank you very much. Apapun, 2 burger yang aku dah try dekat 1991 Burger ni memang mantap, memang padu gila babe. Padu Babe.